dalam sekali. Oh, ini tak dalam. Ini tak dalamnya. Kat depan tu di dalam. Yang warna-warna ini. Ini lain. Dia lantik lagi tu. Dia pegang 4 kali. Tak beli carrot langsung. Abang, kita pun nampak ada timun aja kan? Timun dia. Bang. Tak lepas dah. Sejuk betul. Sejuk kan? Pagi. Sedap. Oh, memang sedap. Best. Memang best. Malam panas. Walaupun hujan, malam. Oh. Suhu 22.5. Alamak, tak nampak. 7.41, suhu 22.5 pagi ni. Okey, kita hari ni kita sarapan. Sampel-sampel punya sarapan. Ui, cantiknya. Kita makan roti. Ni roti bakar. Cantik betul. Dia takut adik ramai-ramai. Roti bakar dengan sausage. Roti bakar dengan sausage hari ni kita sarapan. Sampel-sampel je. Okey, kita makan dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi dalam channel saya. So, minggu ni saya dan isteri kami
bercamping di Rimbun Permai Campsite. Satu tapak baru yang betul-betul baru. Dia belum launching lagi ni. Kami kira antara yang pertama sekali lah camping di sini. Dia baru pre-launch. Tapak ni dalam kawasan kebun. Dia masih baru. So kita ini untuk kira camping penutup untuk tahun 2025. Saya akan buat walk around. Kita tengok apa tapak dia macam mana, apa facility yang ada. Okey. Kita buat walk around. Okey, ni dekat tapak ni ada sungai. Ini ada laluan turun dia. Ini laluan turun ke sungai. Sungai ni air dia agak deras sikit ni. Sebab hujan apa semua, musim hujan. Dan air dia ni dah mungkin semakin jernih sikit kot. Masa first day saya datang, air dia lagi keruh. Ni dah jernih sedikit. So sebab atas mungkin dah tak hujan rasanya. Ni kawasan dia. Suasana pagi di Rimbun Permai Campsite. Berkabus. Pagi ni suhu dalam 21 darjah Celsius pagi ni suhu. Okey, kita tengok tapak dia. Ini tapak 1. Untuk tapak ni, untuk permulaan ni pihak CO buat dalam 15 tapak. Tapi yang dibuka untuk kampus yang awal ni, masa kita orang datang ni dalam 9 je lah. Ni tapak 1. Siap-siap CO dia letak ground sheet. Ini semua tapak dia letak ground sheet. Saiz tapak dalam lebih kurang 5 meter lebih sikit. 5 meter lebih sikit kali 5 meter lebih sikit. Kira lebih kurang 5 kali 5 lah. Ni tapak dia lah. Bawah ada pokok durian apa semua. Ni tapak dia. Ni tapak nombor 2. Tapak nombor 6. Ni suasana. Berkabus ni pagi ni. Sejuk. Ni tapak 3. 3. Yang ni tapak saya ni. Tapak saya ni tapak 7. Ni tapak sebelah pokok durian ni. Tapak 4. 5. Yang ni 5. Ni 8. Tapak 8 ni CO letak kemah dia. Siapa nak booking yang tak ada kemah boleh booking dengan CO lah, sewa kemah. Ni itu meja tempat kampus boleh duduk-duduk, boleh relax santai-santai, makan minum apa semua. Ni tandas je. Ni tandas. Tandas dia ada 4 pintu. Dua tandas cangkung, 2 tandas duduk. Tandas 4 pintu. Sekejap saya pasang lampu. Ni tandas cangkung. Tandas cangkung. Dengan shower. Dia punya ni lah. Dan ni pun sama, tandas cangkung. Di setiap tandas tu dia ada shower sekali lah. Tandas cangkung dengan shower. Yang ni tanda duduk. Tanda duduk. Tanda duduk dengan shower. Ni pun sama lah, tanda duduk dengan shower. Jadi selesa tandas dia pun bersih, selesa. CO bersihkan. Ni tu. Ini tapak 9. Tapak 9 ni CO dia tengah perbaiki balik. Dia tengah betulkan balik. So tapak yang lain pun CO akan buat baiki baliklah tapak yang lain sekali. Yang ni CO tengah perbaiki. Dia buat border.
Kat sini ada lagi satu laluan untuk turun ke sungai. Ini ada laluan turun ke sungai. Nah, ini ada laluan turun ke sungai. Turun ke sungai. Nah, ini tapak ni semua tapak yang 10, 11, 12, 13, 14 lah, 15 kat sini. Ini yang akan ditambah. Ini kolam ni CEO pagar tutup sebab dalam perancangan CEO dia nak buat landscaping kat sini. Inilah suasana Rimbun Permai sebelah pagi. Berkabus, suhu pun nyaman. Ini rumah CEO. Lupa nak bagi tahu, setiap tapak disediakan tong sampah dan plug point. Plug point 24 jam. Air dari sungai, air sungai, air bukit, dan CEO siapkan penapis lah. Tu dia ada filter dia untuk air sungai, untuk air tu, so kita dapat air bersih. Dan tu tangki air dia. Sebelah toilet ni ada sinki, ada dua sebenarnya, lupa tadi saya. Ini sinki satu. Ini sinki yang kedua. Ini sinki kedua. Yang dekat dengan kemah saya tadi tu, satu lagi sinki. So ada 3 sinki. Dan setiap sinki CEO sediakan sabun basuh tangan, sabun pinggan untuk buat cuci pinggan lah. Dan dalam toilet, setiap toilet CEO dah siapkan sabun mandi untuk kampus lah. Ini kita tengok ke atas untuk tengok tempat parking kereta. Suasana berkabus. Tu dia. Ini tempat parking kereta lah. Kita campus sampai, turun barang kat sini, lepas tu bawa wagon lah. Kalau kata tak ada wagon, CEO siapkan kereta sorong ni lah, untuk bawa ke tapak kemah. Ini tempat parking. Suasana nyaman, berkabus pagi-pagi. Ini rumah CEO. Ini rumah CEO. So CEO memang ada sini lah. Kalau hari Sabtu Ahad dia ada sini. Dia duduk sini. Siapa nak beli air batu, CEO ada jual air batu. Dalam harga dalam RM1 satu beg. Ada juga jual gas kanister lah untuk kampus yang tak ada kehabisan gas. Tu macam yang rumah tadi, rumah CEO tu, itu dalam perancangan CEO akan robohkan. Akan jadikan surau dan kedai lah untuk kampus. Suasana malam.
makan dulu. Hello. Okey, ni suasana sungai di Rimbun Permai campsite. Tak ada batu-batu, tak banyak. Batu-batu kat bawah. Dia batu bawah dasar air. Bawah air. So kalau mana siapa-siapa nak main tubing memang best ni. Air pun agak laju. So siapa nak main tubing memang seronok lah. Tapi air sekarang ni tengah keruh sikit ni. Air cuaca hujan apa semua, jadi air dia agak keruh. Kalau tak hujan, kalau tak hujan dia jernih lah. Sebab ni semalam CEO bagi tahu, bukan semalam, hari Jumaat malam Sabtu tu hujan lebat. Kawasan Kenabur ni hujan je lebat. Jadi air sungai semua keruh. Air dia memang laju juga ni. Yang sedap ni, ini best ni main tubing. Siapa camper-camper saya nak layan tubing, jauh ni bos, sampai ke hujung boleh layan tubing. Jangan silap sampai ke Rock Lemon korang nanti kan kalau naik tubing. Pandai-pandailah nak berhenti. Air dia memang boleh tahan ni, sedap, sejuk. Alright.